dekat dataran ni dah penuh. Jadi Zurin tak boleh nak ke King Abdullah Extension. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 3,499 subscriber. Terima kasih. Bila dah berjalan ni jauh ni, jom kita minum air zam-zam. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu semula di vlog Zurian Ayan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada 3,499 subscriber. Terima kasih banyak-banyak. Kejap, Zuri ni nak ambil bas nak ke Masjidil Haram untuk subuh. InsyaAllah. Sekejap. Bukan ni ke? Alhamdulillah Zuri dah ada kat dalam bas. Zuri akan pergi InsyaAllah untuk solat subuh tak dekat Masjidil Haram. Zurin dah pun sampai di Ajat Makarim. So subuh pukul 4.15. So sekarang ni dah dalam pukul 3.50 macam tu. Zurin tak sure Zurin dapat masuk ke dalam ataupun tidak. InsyaAllah kita nantikan. Alhamdulillah hari ni hari Jumaat. Zurin berkesempatan untuk solat subuh di Masjidil Haram. Suasana pagi di Masjidil Haram pagi ni. Berangin pagi ni, alhamdulillah. Berangin, sedap pagi ni. Walaupun dia panas, taklah panas, boleh tahan. Tapi yang best tu sebab dia lagi berangin. Ni dah berhenti sikit dah. Tadi kuat angin dia. Zuri nak cuba ke King Abdullah Extension insyaAllah. Jom kita cuba. Dekat dataran ni dah penuh. Jadi Zuri tak boleh nak ke King Abdullah Extension. Memang tak masuk, penuh. Zuri cuba naik atas lah. Terpaksa tukar perancangan. Kita naik ke atas melalui Ajat Bridge ni. So sekarang sekarang ni dekat sini tak boleh masuk soket. Memandangkan penuh dekat bawah. Jadi Zuri akan ikut Ajat gate ni untuk masuk ke Masjidil Haram. Lepas tu kalau kita ikut Ajat gate ni, yang kita boleh ambil skuter tu. Okey, untuk naik skuter kita akan ambil daripada sini. Daripada sini, depan tu kaunter dia, kita nak ambil sini terus ke atas. Zuri nak mencari tempat untuk solat. Zuri dah habis solat subuh. Zuri ni sebenarnya nak cari pintu menghala ke King Abdullah Expansion, tapi Zuri tak jumpa. Kuat bau minyak angin. Ni entah, cuba pergi kat sini. Ni lah extension ni. Mungkin Zuri dah jumpa jalan dia sekejap. Ni dia kod. Ada kod sebab Zuri dia sebenarnya sampai satu tahap dia tak pasti
Bukan. Ni worship entrance. Bukan, ni bukan. Tapi tak apalah, kita keluar kat sini lah. Zurin ni macam mana pun Zurin cuba untuk masuk juga ke King Abdullah Expansion. Tadi Zurin tanya dekat security tu. Dia cakap dengan Zurin boleh masuk dekat pintu 79. Jadi Zurin cuba nak masuk pintu 79 untuk ke King Abdullah Extension. Jadi jom kita cuba. Sebab ni lepas subuh, jadi memang ramai jemaah. Zurin berada dekat Bab Malik Fahad ni untuk masuk ke King Abdullah Expansion. Han jugalah dia punya ramainya orang jemaah yang nak masuk. Jadi kita akan join the crowd. King Fahad Gate, pintu 79. Bila dah berjalan ni jauh ni, jom kita minum air zam-zam. Sekejap. Jatuh pintu. Zurin masih lagi tak jumpa jalan nak ke King Abdullah Expansion tu. Berhenti sekejap. Jumpa Allah. Tengok, tak nampak kot Kaabah. Boleh pergi ke Kaabah juga nampak tak? Pintu tu bila Zurin masuk tadi daripada pintu 79 tu membawa Zurin ke terus nampak Kaabah, tapi Zurin tak dapat lah jalan nak masuk ke King Abdullah Expansion tu. Jadi mungkin tutup kot. Tapi Zurin akan cuba lagi sekali untuk ke sana. Nak cuba juga. Kalau boleh. Kita boleh tengok ramai jemaah sedang menunaikan tawaf. Lepas tu yang depan tu memang Zurin berada dekat depan Kaabah. I mean dekat area berhadapan dengan Kaabah. Zurin masih lagi mencari pintu untuk ke King Abdullah Expansion. Zurin dah nampak jalan-jalan dia. Maksud Zurin dah nampak bahagian dalam masjid tu, tapi masih lagi Zurin mencari jalan nak masuk ke dalam. Zurin boleh katakan masjid King Abdullah ni tutup. Tapi ada jemaah. Sekejap Zurin nak tanya polis. Boleh. Zurin dah tanya dekat polis tu. Dia cakap Zurin kena jalan terus, lepas tu masuk ke kiri. Ya? Zurin sambung balik. Dia cakap jalan terus, lepas tu kau nak ke kiri, cari pintu nombor 169, 165 kan? 162 pun salah, 169 pun salah. Dia 165 katanya. Cantik tau dia punya design dia tu. Cantik. Jadi jom kita berjalan lagi dekat sini untuk mencari pintu untuk ke King Abdullah Extension. Jadi betul lah dia cakap tadi Zurin masuk kat pintu 79. Jadi bila Zurin masuk kat pintu 79 tu, dia boleh membawa ke King Abdullah Extension ni. Subhanallah, cantik. Alhamdulillah Zurin jumpa juga pintu Gate 162 untuk masuk ke King Abdullah Extension. Assalamualaikum. Sini dah jumpa jemaah Malaysia. Kami jumpa jemaah Malaysia. Ni dia. Dia punya dari luar terasa dia punya sejuk. Memang kuat betul aircon dia. Dia ada macam apa ni? Dia punya golden tu. Mana apa nak cakap bingkai. Yang ni boleh nampak atas. Tak ada bumbung. Tiba-tiba Zurin terfikir kan, sebabnya Zurin tak nampak macam cover
Jadi maknanya kalau hujan dia akan jatuh kat bawah ni lah kan. Jom kita jalan-jalan kat kawasan Masjidil Haram King Abdullah Extension. Nampak tak? Nampak tak? Masya Allah, cantik betul dia punya design dia. Yang ni apa Zuni nak cakap pun tak. Tak buat custom Cantik. Zurin ada nampak Puan Masnira. Dia ada buat sejadah. Sejadah bentuk ni. Bentuk King Abdullah Expansion punya design. Puan Masnira. Cantik. Subhanallah, dia punya lampu dia. Korang ikut. Zurin pula yang teruja. Sebabnya Zurin pernah masuk masjid ni sekali. Itu pun macam mana boleh terlepas masuk dalam masjid ni. Bila sembahyang tu diorang push jemaah kan. Tolak jemaah, suruh dia terus gidam. Terus sampai kat sini. Merasalah Zurin sembahyang kat sini. Dia punya shilling tu cantik bah. Kan dia punya, apa kita panggil benda ni ya? Ya Allah, shilling. Plaster shilling dia. Nak masnya. Ni entah. Assalamualaikum. Okey. Sekarang ni Zurin masih lagi tak jumpa jalan nak naik ke atas. Alhamdulillah berjaya juga Zurin naik atas. Polis tu jeling. Zurin buat je muka macam tak bersalah. Kang buat macam teragak-ragak. Nanti dia tanya, Fenro? Dia no pula Zurin nak jawab. Alhamdulillah Zurin dapat naik ke dia punya first floor. Yang ni tutup. Kita naik lagi satu. Hidup ni kena mencuba. Kalau tak cuba, tak tahu. Ni cuba, Alhamdulillah lepas. Kalau tak lepas tadi, tak apalah kan. Tapi Alhamdulillah masih lagi ada rezeki di situ. Jadi Zurin dekat first floor. Zurin dah rasa a bit panas sikit. Macam aircon dia tak function. Tempat wuduk diorang masih dalam construction tingkat 1. Yang ni yang tingkat 1. Zurin nampak dia masih lagi dalam pembinaan. Belum siap. Maknanya dia ada tempat ambil wuduk. Dua Itnen lelaki. Tak apa, kita cuba. Mana nampak? Itu dia Dua Itnen. Zurin dekat tingkat 2. Tapi Zurin nak cuba juga naik ke tingkat 3 dulu. Nanti baru Zurin turun ke tingkat 2 dan ke tingkat 1. Maknanya dia ada 1, 2. Ni tingkat 3. Maknanya tingkat 4 ni boleh ada lagi ke? Dah buat ke? Ni dah tutup. Ada lagi. Tapi ni dah tutup, jadi Zurin tidak berniat untuk naik lah. Jadi kita jalan dekat second mezzanine floor ni. Zurin berada dekat tingkat 2. Zurin panggil 2.5. Sebab dia ada tulis second mezzanine floor. Tapi sebenarnya bila Zurin dah naik 1, 2, 3, 4. Yang ni yang keempat. Cantik dan quiet. Tapi ni panas sikit. Mungkin sebab dia kat luar ni kan open. Diorang tengah cuci. Jom kita tengok diorang cuci. Ni dia. Ya Allah, subhanallah. Kira ni rooftop dia lah. Bila Zurin keluar ni, Zurin nampak terus clock tower. Dia tengah cuci. Malish. Airan. Malish. Zurin mengganggu diorang buat kerja pagi-pagi.
Ya Allah. Tenanglah, tenang. Alhamdulillah. Sebab dia orang tengah cuci, jadi Zurin duduklah sekejap. Sambil tu kita bersembang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. كيف حالك؟ الحمد لله كويس. كويسة؟ Inilah dia, tenang. Healing. Alhamdulillah. Berjaya sampai dekat King Abdullah Extension punya rooftop. Padahal yang tu istana, yang belah sana tu. Lepas tu dekat dengan apa ni namanya? Clock Tower. Alhamdulillah. Okay, Zurin nak ambil kesempatan. Zurin ingin mengucapkan terima kasih kepada 3,499 subscriber. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih support Zurin. Zurin sangat berterima kasih kepada yang bertanya kenapa Zurin lama tidak bersiaran. Tapi itulah, Zurin lama tidak bersiaran disebabkan tuntutan kerja. Tuntutan kerja untuk musim haji. Jadi Zurin tak dapat nak meneruskan vlog musim haji hari tu. Ibarat orang kata tergantung. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Hari ni insyaAllah Zurin ada janji temu dengan jemaah Puan Sauda. Ingat lagi Puan Sauda, Puan Habibah. InsyaAllah Zurin ada nak jumpa Puan Sauda dengan Puan Habibah hari ni, InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah Zurin punya ni first day Zurin punya off day. Alhamdulillah Zurin dapat spend dekat Masjidil Haram. Dan Zurin dapat juga menikmati keindahan, kecantikan King Abdullah Extension ni. Memang cantik. Dan dia quiet sikit lah sebab tak ramai jemaah yang dekat sini. Kebanyakannya para jemaah tertumpu dekat yang bahagian Kaabah sebab untuk menunaikan tawaf dan sa'i. Alhamdulillah Zurin pun dah healing dekat sini. Jadi Zurin nak masuk balik ke dalam untuk keluar. Zurin nak pergi breakfast insyaAllah. Jadi ini adalah sebahagian aktiviti Zurin pada hari Jumaat di Masjidil Haram. Biasanya Zurin akan solat subuh dan spend masa sikit dekat atas ni. Dan kemudian Zurin akan pergi breakfast. Macam itulah hari Jumaat di Masjidil Haram. Suasana dia damai je, tenang je. Hati Zurin pun tenang je ada dekat kawasan Masjid King Abdullah Extension ni. Mungkin sebab tak ramai orang. Lepas tu ada bunyi kicauan-kicauan burung. Masya Allah, tenang. Sambil tu tengok ukiran-ukiran dia. Dia punya lampu tu. Zurin dulu kan masa mula-mula masuk Masjidil Haram, bila tengok lampu tu Zurin cakap, ya Allah, lampu tu cantiknya. Tapi betul memang cantik kan lampu dia. Lampu tu cantik. Tengok bunyi burung. Cek. Daripada rooftop tadi, okey, sekarang Zurin nak turun ke bawah. Zurin nak tengok tempat wuduk, insyaAllah. Zurin minta maaf sebab Zurin tidak berkesempatan untuk review tempat wuduk dia yang kat dalam masjid. Sebabnya kebetulan askar tu diorang dah habis kerja. Dia duk suruh
Zurin tahat. Jadi sampailah Zurin kat pintu keluar ni. Tak pasal-pasal Zurin keluar. Zurin nak cari tempat ambil wuduk tu. Tapi tak apalah. Alhamdulillah, yang penting Zurin diberikan rezeki untuk masuk sebab Zurin memang teringin nak masuk. Jarang Zurin masuk masjid ni. Itulah Zurin kata adalah dalam sekali 2 hari tu. Intan lah. Jadi masa untuk mencari jalan untuk ke Safwa Tower. Kita kena tarik dulu. Jom. Subhanallah, pintu nombor 100. Wow, cantik. Terpegun saya melihatnya. Berhadapan dengan King Abdullah Al Saud Gate ni adalah Al Haram Emergency Hospital. Doakan Zurin, mana tahu ada rezeki Zurin kerja kat sini pula. InsyaAllah kan, kita tak tahu, mana tahu. Zurin bersyukur. Alhamdulillah Zurin berada dekat Tanah Haram. Tapi orang kata kalau nak jadi rezeki yang ni pun boleh, Zurin terima. Alhamdulillah juga. Manalah tahu kan, kita beralih arah, beralih angin. Kalau nak jadikan rezeki, why not? Ni dia, cantik hospital dia. Mana tahu Zurin dengan Intan, kita orang beralih arah ke sini, mana tahu. Amin, insyaAllah. Yang pasti kami sesat dalam masjid lah. Macam biasa, dia masih lagi dalam proses pembinaan. Belum siap-siap. Orang akan tengok masjid je lah. Pusing-pusing masjid. Zurin dah ada dekat Tanah Haram ni, dekat Mekah ni dah hampir 10 tahun. Jadi 10 tahun juga King Abdullah Extension ni tak siap-siap lagi. Ni kejap kita kebetulan Zurin dah fokus kapet. Jadi ni dia. Kapet ni semua coklat kan. Kat sini tiba-tiba ada satu hijau. Ini pun boleh jadi satu tarikan untuk Zurin. Jom. Alhamdulillah, Zurin dah keluar daripada kawasan King Abdullah Extension ni, dah membawa Zurin ke Dar Tauhid. Kat sana, belah sana Jabal Omar, dan dekat sana Clock Tower. Alhamdulillah. Memang Zurin nak masuk dalam King Abdullah Extension ni. Jadi alhamdulillah, kita masuk extension kan, rezeki Zurin dan Allah makbulkan. Terima kasih ya Rab. Jadi jom kita ke Safwa Tower, sambal 1 teh tarik. Alhamdulillah Zurin ada jemaah sponsor Zurin ni untuk rasa sambal garing Chiang Rai. Wah, okey, kita try. Terima kasih. Boleh ke masuk YouTube ke tak boleh ni? Boleh. Ni dia. Zurin kena minta kebenaran dulu. Puan Syah Jiha, Puan Jiha, Puan Rosnani dan Puan Norma. Puan Norma tegur Zurin. Dia tengok juga. Mata. Jadi Zurin share. Sama. Zurin pun cakap ni mata. Kita try. Jom makan. Dia tak rasa nak makan. Tak rasa nak makan? Kenapa? Alhamdulillah, Zurin dah breakfast, dah jumpa 2-3 jemaah daripada Malaysia, bersembang, bersuah kenal. Alhamdulillah, macam-macam yang Zurin dengar berkenaan dengan suasana ataupun pengalaman haji untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah, semuanya orang kata berakhir sudah. InsyaAllah semoga digunakan haji yang mabrur. Baiklah, Zurin pun dah nak balik, nak pulang. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.